Awak minum kopi tu. Wah, kita ni buat cepat ngantuk wah. Ini kejap lagi kalau tak minum, terbelelek mata saya. Kita nak duduk. Buat tingkah lah. Aku balik pun bang. Ngantuk. Sebab semalam kau suka dah chat. Kalau dah chat, kamu mesti kan. Kenapa kaitan ni? Macam ni kata dia habis kan. Awalnya apa? Sebab ni so kalau tak faham tanya je tau. Jangan malu-malu. Jangan tak tahu ni tak tanya dia tu. Tak tahu macam dia jawab ni. Jangan malu-malu tanya. Tanya je. Tak tahu tanya. Okay. So sebelum kita mulakan apa tu? Tadi ni saya nak sekali baca pedok. Baca nama nak baca nama. Okay. Kita bersama. Okay. This play. Fokus ke depan. Sekejap dengan muzik dulu. Tujuh lamit. Lepas tu nampak dulu buat apa ni? Dulu pusing bincang. Dulu buat like. Pusing. Lepas tu kau baca ni. Pusing. Lepas tu uang. Kak Yeti. Interview lah. Hai, Assalamualaikum. Di sini iaitu kawasan Seremban. Semua kawan lah Seremban ampanan ke apa ke semua ke okey. Lepas tu kat situ juga amalkan terutamanya kopi ratu ni kopi ratu. Dan banyak juga lah produk-produk dan JRM ni kat situ amalkan. Kopi ratu sangat bagus untuk kita. Macam sekarang kita orang ke kelas makan dia ngantuk sehingga lepas makan bantuan daripada kopi ratu. Ratu dan sangat bantu untuk orangnya. Tapi hari ini kat situ kita tetap kebas. Hari ini kita belajar cara pengiraan untuk mimpi bila kita buat. Ini sangat terjun masuk aja buat sampai menginfo. So hari ini sangat menarik macam mana kita nak improve lah kita, macam mana kita boleh kita buat kalau kita punya TikTok content tu tak bagus. Dapat potong kita. Sana apa di mana? Saya tak tanya kau. Kita gampang video. Ini gampang. Okay, TikTok Akak JRM Holistic Mita. Untuk pembelajaran hari ni banyaklah untuk improvekan diri lagi, pembelajaran macam mana apa ni yang lebih update di TikTok. Lepas tu sekarang ni GMV Mac lah. So hai, Akak Ayulan Amara, Akak area C Kamat Seremban, Senawang, Seremban 2. Okey, apa yang Akak dapat nak luaskan kita punya ilmu untuk berniaga dekat dalam TikTok. Cikgu Ana dan Cikgu Afira ni adalah cikgu yang dijemput oleh Puan Olin untuk kita growkan lagi kita punya kedai tik. Semalam dah hari ni akan dapat manfaatkan ilmu yang diberi tu sebab dia berkaitan dengan ekonomi keluarga kita. Terima kasih. Hai, saya Puan Nadia, pengedar Dasar Paroi, Seremban, Negeri Sembilan. Okay, untuk kelas 2 hari ni, semalam saya belajar fundamental. Okey, macam mana nak sebelum kita nak set GMV Max tu, kita kena belajar dulu konten yang betul. Okey, macam mana nak buat product listing yang betul. And then hari kedua kita belajar untuk buat GMV Max. Okey, so hari ni lebih happening lah. Kita nak tengok sebenarnya kita untung ke rugi. Hai korang semua, saya sekarang tengah dalam kelas, tengah belajar dengan Cikgu Ana. Cikgu interview. So saya ejen daripada Negeri Sembilan, kawasan Paroi Ampangan. Okay korang, jangan lupa follow TikTok saya. Hai, saya Siti Rohaiza binti Zainul. Saya pengedar sah di Seremban. Okay, selama 2 hari saya attend kelas bersama dengan Cikgu
Fira dan juga Cikgu Ana. Untuk semalam kita orang belajar tentang apa yang do and don'ts, yang perlu ataupun tak perlu kita buat kita live dalam TikTok. Kemudian kita banyak belajar tentang macam mana kita nak hasilkan video yang berkualiti, apa yang perlu kita ada dalam kita punya TikTok. Dan hari ini yang paling best sekali adalah kami belajar tentang macam mana kita nak set up JMV Max. Hai semua, saya Coach Afira NSA, TikTok Certified Trainer. So untuk JRM Negeri 9, okay, saya advice tadi ya. Okay, teruskan konsisten. Okay, kalau boleh live walaupun view rendah, teruskan. Tak perlu orang kata rasa give up ke apa ke. Perbaiki strategi yang kita share, insyaAllah akan nampak peningkatan sales dan juga peningkatan view live yang korang nak sangat tu. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Ana Aziz untuk JRM Team Negeri 9. Saya doakan you all terus sukses. Baik, jangan lupa apa sahaja yang saya dah ajar dalam kelas, terus buat balik nanti, okay? Jangan lupa fundamental of TikTok adalah konten. Make sure you consistent buat konten. InsyaAllah semua akan lebih baik. Kalau kami lambat reply, dalam tu ada yang bantu. Kalau kata semua tak reply, kami akan reply juga. Ada spot. Ada gap tu dapat kita orang busy tu. Tolong balik buat support tu. Tapi ada juga admin yang boleh bantu. So kalau kata dia tanya jangan group. Kalau boleh jangan personal. Sebab apa orang lain pun nak belajar juga. Ya? Alright. Itu dia semua lah. Jangan lupa follow sini Padu JRM Holistic. Okay, of course harapan saya, besar harapan saya untuk tengok you all yang dah buat 10,000 boleh achieve 100,000, yang dah buat 100,000 boleh achieve millions dekat TikTok, di samping boleh ubah nasib semua orang. So good luck korang. So korang jangan lupa follow saya, Cikgu Ana Aziz, dan juga nama awak pun? Dan juga JRM Negeri 9.